Ya, hari ini kita berada di KPKTD untuk serah memorandum ke atas beberapa syarikat pemberian wang berlesen melakukan perkara yang tidak disyarat atau law daripada KPKT. Mereka membuat perundangan sendiri sehingga kad ni dia main aset pun dah nak habis dah. Dia pinjam 100,000, bayar 140,000, tambah lagi dah bayar lagi 160,000, 60,000 sampai tahu nak bila dia nak ambil. Jadi hari ini kita berada di kat sini untuk mendapat satu jawapan muktamar daripada KPT. Adakah mereka akan ambil tindakan atau mereka nak buat macam mana, saya belum tahu lah. Tapi saya akan berjuang untuk mendapatkan balik harta dia lah. Okay? This is a very clear cut. Kita tak cakap, kita minta KPT untuk selesaikan masalah ni. Panggil dia datang keluar untuk bincang dengan tuan rumah dia. Ini pada kebajikan itu di Persahabatan Nasional. Right? Buat sementara waktu ni saya saja on behalf of the client, di mana beliau adalah seorang mangsa di mana beliau punya hartanah telah nak diambil selepas beliau buat pinjaman kepada sebuah syarikat pinjaman berlesen ni lah. Right? Dan selepas tu beliau telah membayar principal dia dah bayar habis plus another 40,000 also dah bayar, and then she's willing to pay another 50,000 because she don't have any problem. But diorang tak nak terima, diorang nak minta 100 tambah 190,000 lagi. Alright, this is not the first time. The same company saya rasa ada dekat 4 orang dengan saya. Tapi mereka pun takut nak datang keluar lah. Right? Because they're scared besok akan jadi apa-apa. So, bila ketakutan mereka ada, that means this company had been showed dia bagi takut sampai maksimum sampai dia pun tak nak keluar lah. Tapi saya tahu ada termasuk dia 5 orang lah. The same company lah. And then ada juga companies yang mana dia orang buat interest rate dia sampai 10%, 20%, 50%. Okay? Last week I buat dekat 2 months saya buat dekat Johor saja. I feel dekat almost of the peminjam tak ada duit lagi dah. Sampai jual kereta, jual harta, masih dia kena bayar hutang ni semua. Jadi bila saya tanya, ada segelintir punya ada lesen punya. Yang tak ada lesen pun ada juga. Alright? So, and then online, app-nya dia orang ada. Macam-macam lah dia orang punya style. Alright? So, kalau kita tengok dalam bahasa ikut yang Singapore punya, yang kerja dekat Singapore, mereka pun target. So, when you work in Singapore, you ambil pinjaman daripada dia orang, katakan $1,000, you have to return back in $1,000 within 1 week or 2 weeks lah. 1 week ada. So every week tak bayar, dia pergi tempat kerja dia kacau, kerja kena buang. Because they scared kerja kena buang, dia orang bayar sama dia juga. You know, and then dia threaten ni, I deal dengan dia orang directly. I deal dengan dia orang directly pun, dia orang threaten pun ada. Saya pun kena pun bom petrol juga, kena buang. You know, so macam-macam dia orang buat lah. So this is all out of the hand control lah. Mereka dah buat sendiri punya decision and everything lah. Like this victim, she's very betul-betul kesian lah. So why I come and standing her until the end? I want to get justice for her lah. She already paid the money what she took. More than what she already dah bayar 40k. Plus, they want to take back. I said it's not right lah. So then you can ask from her side what she said. Saya buat pinjaman sebanyak 100,000. Tapi masa agreement apa semua tu, dia suruh sign tu, agreement dia tulis 200,000. So saya tanyalah kenapa 200 kan? Dia kata sebagai rujukan untuk syarikat dia je. Lepas tu saya ambil pinjaman ni untuk bisnes, and then bisnes saya dah close down apa semua, tak dapat nak bayar balik. Kita orang pergi nego dengan dia orang. Saya nak bayar duit pokok je macam tu. Nego banyak kali tak pernah jadi. Dia orang tak setuju. Kes ni berlanjutan sampai sekarang. Sekarang ni dah sampai kes committal dah. Saya memang ada kes ongoing dekat mahkamah untuk committal, which is saya pergi kat council judgement tu, saya cakap lah saya boleh bayar 100,000 lagi. Tapi bila bulan April dengan March, saya tak dapat bayar 2 bulan sebab mak saya operation. Dia hantar pula lawyer letter, saya kena bayar lagi 162,000. So saya dah rasa macam tak adil lah. Dah lah kau tipu kan. Daripada 100 cakap 200. Lepas tu minta lagi banyak duit kan. So saya report dekat SISPA KPKT. Bila saya dah report, dia orang dah mula mengamuk dah. And then dia orang heret saya pergi mahkamah lagi sekali. Lepas tu saya cakap lah. Sorry. At the same time SISPA boleh buat bulan 4. Ada apa action ambil tak? Tak ada. Dia orang cakap ada siasatan under company ni. Tapi tak nampak apa-apa lah. So apa ada berapa banyak you habis bayar dah? Saya dah bayar 140,000 dah. Sekarang ni ada pinjaman yang dia bagi tu 100,000 full ke dia bagi? Tak, dia bagi cash out 92,000 je. Biasanya 5,000 installment, SNP apa semua dia tolak semua, dia bagi 92. Which 2015. Bulan? Tak ingat. Lama dah. Lama dah kes ni. Masa saya ambil tu dia orang tak boleh sen. Masa tu dia orang hantar Samsung, buang cat, macam-macam dia orang buat. Apa antara yang puan terima ancaman yang puan dah terima? Baling cat merah, lepas tu Samsung datang kacau. Datang caveat rumah apa semua, benda-benda macam tu lah. Puan ada pindah tak? Tak, saya cakap saya nak jual rumah tu, saya nak bayar balik duit hutang tu. Dia orang bila caveat, saya tak boleh buat apa, saya tak boleh jual. Saya tak boleh buat apa-apa. Dia orang macam tahan segala benda income saya, lepas tu suruh bayar. Macam mana saya nak bayar? Dia orang ada minta cakap macam apa, yang
rumah tu punya dokumen. Rumah tu dia orang minta detail, tapi saya tanyalah kenapa nak detail rumah. Dia orang kata sebagai rujukan. Tapi saya macam tak percayalah rujukan, kenapa nak rujukan macam tu. And time tu macam muda lagi. So saya pun bagi je lah. And rupanya benda tu cagaran. Macam tingkat awal pun kata dalam dokumen semua sign tu 200,000 kan. Kenapa kau teruskan juga walaupun tak sama dengan jumlah yang kau terima? Sebab masa tu macam kurang knowledge Terdesak lah. Dia kadang terdesak. Dah 2015 kan, dah 26, 11 tahun lepas. Saya sekarang 36. 20 Bila lebih. kita buat survey NGO, kebanyakan mereka terpaksa ambil pada dia terdesak kerana nak dapatkan duit susah. You know, so they know dia orang tahu itu memang along, memang tinggi interest dia. Tapi ada yang sampai ke tahap yang terlebih. Sebab pinjaman tu bukan untuk saya, untuk parent saya berniaga. Saya just tolong sign je. Kedai makan. Maknanya sekarang berapa jumlah lagi yang dituntut? Sepatutnya 56,000, tapi ikutkan kertas kad mahkamah tu 162,000 lagi. Dia bayar setiap bulan 3,000 lebih. 3. So all the 3 dia bayar. Dia default to pay 2 months, tak bayar 2 bulan, dia kena tarik ke mahkamah 190,000. Sebab kan lewat 2 bulan tu. Yes, Lewat lewat bulan. 2 bulan. Tapi saya minta, saya inform kat dia orang. Saya dah cakap saya tak boleh bayar sebab masa tu bulan puasa, mak saya kena operate, saya terpaksa tanggung expenses dia. Saya cakap saya tak boleh bayar. Saya minta penangguhan, bukan pengecualian tau, penangguhan. Dia orang pun tak reply apa. So saya pun tak adalah bayar. Itu kira terjadi tahun yang sama lah. Tahun ni. Tahun ni. Minta penangguhan tu. Bulan bila? Bulan Mac dengan April. Bulan Mac dengan April minta tangguh, and terus diorang tarik ke court. Ya. Sebab lepas bulan 4 tu, bila dia orang dah hantar surat lawyer yang kena bayar 162, saya terus report kat KPKT. Dengan apa yang terjadi, adakah ini Ini setiap kali dengan She's pregnant, anak-anak. Saya Gimana? tengah pregnant lagi. Tak tahu setiap kali saya pregnant, dia orang suka datang tu. Buat masalah, bawa pergi mahkamah. Daripada anak first sampai sekarang. Anak ketiga. Kira pun tinggal di Perak. Saya tinggal kat Perak. Saya kena travel datang. Anak-anak kena cuti sekolah. Syarikat tu beroperasi di mana? Buat report rasmi. Okey, dia akan buat report rasmi sekarang ni, lepas ni dia akan buat report rasmi. Sebelum ni dia telah buat bulan 4. Tapi no function. You know, there's no function. So all these lenders all dia dah macam tak boleh buat apa dah. You know, but this time kita NGO tak nak kasih muka dia. You come then say, you are right. We not scared of them lah. Okay? People nak beli aset tu bukan murah. Susah dia bekerja, dia Bincangan solusi yang dapat daripada KPKT tadi? belum ada lagi apa lagi. Yeah. Because they say do not viral lah, don't bring media. I said why all don't bring all this? You know, kenapa kita nak hide semua ni? At least diorang nak ambil action lah. So we want to see after madam yang report what's the action they're going to take. So you bagi tempoh berapa lama untuk diorang action? Within 1 week lah, madam, we wait lah. When is our case lah? On the 14 kan? 17. Before 17 August lah. Before 17 August. The next hearing is 17 August. Itu tadi saya pergi dia postpone kepada 17 August. So before 17 August tu kita nak tengok lah what dia nak ambil tindakan. Kan kalau dalam rekod tu sendiri kan. Saya bukan tua pada semua tau. Ada segelintir yang betul-betul kurang ajar. Nak challenge, nak bergaduh. Dia ambil duit interest orang yang bunga makan bukan sikit tau. Triple, 4 dia angkat banyak kali dia angkat dah. Tapi masih takkan menteri tak tahu, semua mesti tahu punya. Kan? Network, semua ni semua network ada punya. I cakap dia ada network punya. Dia orang tak takut pada pegawai polis. Dia cabar, dia cakap you bawa pergi mana pergilah. Dia cakap saya boleh bakar kasih you. Saya cakap apa saya sama report tak report, tak ada jalan dia cakap. Sebab you orang semua power punya orang mah. Belakang you ada siapa tak tahu mah. Kan? Jadi saya sebagai NGO pengasas, saya akan fight untuk dia maksimum untuk dapatkan dia mindset balik. Okey, dia tak bersalah. You nak tekan macam tu sama dia, I pun dah panggil dia orang bincang, cuma dia orang tak nak bincang sebab dia orang avoid, kan? I go to maximum. Kan? Jadi macam dia memang banyak lagi ada. Saya rasa dekat saya pun ada 4 ke 5 orang dah. Campur dia 6 orang lah. 5 orang. Dan selain tu, semua dah bayar sampai 4 kali ganda, 5 kali ganda dah. Tapi dia orang tak nak itu duit, dia nak aset ambil juga. Bukan senang nak beli aset bang. Kan? Satu kali kita nak 20 tahun, 30 tahun dia duit bagi beli. Last time you nak ambil senang macam tu. Kan? Semua sign dokumen kosong. Bila orang nak pinjam 3,000, 5,000, lu masuk akaun dia 10,000, 20,000. Kan? Lepas tu you withdraw on the spot. Not fair lah this one. Betul-betul it's not fair. So we want KPT to do some changes. Kan? Layak dia sampai hari ni pun from Ipoh. I just came from last time Ipoh every day dia bayar 500. Setiap hari dia kena bayar 500. Kakak itu kena bayar 500. Untuk along. Tak ada, dia datang rumah, dia bising. Dekat motor 2-3 budak, hantar, bising je. 500, dia tak boleh tambah lagi. Sana korek, sini tutup. Sini korek, sana tutup. Tapi pinjam 100,000, dapat 200. Ambil balik 5,000. Oh, lama dapat ni semua mesti pinjam. Rumah lagi mau.